Pernah tak anda rasa dunia sekarang makin pelik? Duit susut, harga barang naik, ramai orang kena tipu. Tapi ada satu benda yang dari dulu sampai hari ini tak pernah berubah. Coba tuan tengok ni, 1 dinar emas. Ribuan tahun yang dulu, zaman Fir'aun pun orang guna benar. Dan hakikatnya tuan-puan, nilai dia bukan setakat kekal, tetapi makin naik. Kalau duit, contoh, kita simpan RM1.000 dalam bank, 5 tahun lagi nilainya bukan lagi RM1.000. Sebab harga barang naik tuan-puan, inflasi lagi. Benda ni yang buat ramai orang rasa penat. Simpan banyak-banyak, tapi masa beli makin jatuh. Dan bank pula tuan-puan, kita dah tengok banyak kes bank boleh tutup, bekukan akaun, tutup akaun, dan hadkan pengeluaran. Itu semua adalah risiko yang kita tak boleh nak kawal. Tapi emas pula tuan-puan, dia tak peduli zaman bila pun, tak peduli siapa pun kerajaan, tak peduli ekonomi tengah stabil ataupun huru-hara, emas tetap emas. Dari zaman Fir'aun, zaman Nabi, zaman Kesultanan Melayu, sampai ke zaman era digital hari ini tuan-puan, nilai emas tetap naik ikut peredaran masa. 1 dinar zaman dulu boleh beli seekor kambing. Hari ini tuan-puan, 1 dinar pun masih boleh beli seekor kambing. Nilai dia maintain, kuasa beli dia kekal. Sebab tu ramai orang cakap emas tak pandai menipu. Yang menipu hanyalah manusia dan sistem. Tuan-puan, kalau kita tak mula simpan emas hari ini, kita akan terus bergantung kepada sistem yang makin tak tentu hala. Kalau tuan-puan nak belajar cara simpan emas yang betul, bukan skim cepat kaya, bukan labo yang pelik-pelik, follow akaun ini sekarang. Saya share kepada tuan-puan ilmu yang simple, proven, jujur, dan boleh terus buat. Jom kita sama-sama lindungi nilai duit kita sebelum semuanya semakin susut.